Semua. Semua. Stop ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Akil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz Akil. Pukul biasa. Satu. Saya nak buat aktiviti hari ni. Boleh ke? Hari ni tajuk apa? Boleh ke tajuk hari ni? Okey, jap. Kita akan baca tajuk. Bukan. Bukan. Saya akan baca tajuk. Ni ada dia. Nampaklah ada. Tajuk apa semua? Hadis. Tanya ini guys. Kau nampak ni? Sebelum tu apa yang nampak? Tidur orang Rabi. Apa ni? Hari ni, okey, seperti kamu nampak, kita dah bangkit di tengah situ. Okey, kita akan belajar adab serta cara beribaratkannya. Okey, biasanya apa yang kamu buat dalam masjid ni? Sebelum masuk kami. Kita. Okey, kamu langkah bangkit kaki mana? Langkah kaki kanan. Lalu hentak hormat itu. Okey. Langkah di kanan, lepas tu baca apa? Okey, apa? Next. Okey, objektif. Saya baca objektif semua. Ada saya gede. Ada pelajaran
berada dalam dan keluar dari masjid dengan betul. Okey, kamu tak? This is Pelajaran penyelesaian berada cepat. Okey, tiga kamu je. Mengimarahkan masjid dengan imarah. Imarah saja. Okey, bagus. Okey. Okey, satu. Mana? Siapa? Mengapa remaja kurang ke masjid? Apa? Kenapa? Apa yang buatkan sebuah masjid hidup dan sejarah? Okey, sekarang. Kita jawab soalan ni. Okey, malam. Apa yang buatkan sebuah masjid hidup? Hidup dan sejarah. Okey, biasanya apa yang buat sebenarnya? Apa yang paling penting sekali sebenarnya? Biasanya masjid buat apa? Dibuat makan-makan. Dia apa lagi? Dia makan, dia apa lagi? Dia bagi hadiah. Maksudnya sapu raya apa semua. Apa lagi sebenarnya? Raya haji. Pemalam. Apa? Yang mulai. Dia mula. Okey. Neng, tolong saya. Neng, apa saya? Sulaiman. Mengapa remaja Bukan lah, nanti guna ni. Mana? Okey, apa? Okey, kalau macam dah jadi ada masjid. Masjid. Ramai yang muda ini Irfan. Betul bukan? Ada orang. Dan mari akhirat. Okey, masih. Okey, bantu saya orang ni. Guna ni dia. Panegam Ajman. Okey, ada di masjid. Okey, kita laikan kaki. Kanan, dua kaki. Lalu berdoa yang kanan itu apa? Allah maftah. Allah maftah. Ya buang. Rahmati. Kiri. Allahumma arhamni. Tengok tu dia. Astagfirullah. Itu dah. Okey. Okey, kita masuk. Kita membaca doa. Lalu sebelum duduk kita kena yes, betul. Okey, paling penting itu apa? Masa berada, apa? Tidak bercakap. Okey. Apatah lagi berucap dalam masjid. Jangan lagi. Apatah lagi mengumpat member tak boleh. Keluar dari masjid tu apa? Baca nama masjid dan berdoa rezeki kepada Allah SWT. Okey, ni. Okey. Langkah pertama kajian kes. Isi. Okey, setiap kumpulan saya nak kamu buat 4 kumpulan boleh? Boleh. 4 kumpulan. Okey. 1. Okey. Ada berapa orang kat sini?
24 bagi 4 setiap okey, kita kurang dalam 6 boleh? Okey, satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, kamu membuat kenduri dalam masjid. Okey, kamu buat ni. Ada 6 orang dulu. Bagi kamu 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, kamu sini. Okey. Okey, ini B. Okey, yang ni C. Okey, A. B. Yang ni C. Mana D belah. Okey, kamu D ni dengan ni. Ni weh. Tak boleh satu benda orang. Okey, apa? Okey, sebelah A tu apa? Sebelah A membuat kenduri dalam masjid. Okey, kamu Alifi. Okey. Okey, kamu tak nak masuk lalu pas sampai. Kau apa dah apa? Bersih. Okey. Lagi dah 2 minit. Ya. Kau ni. Sampai tengah. Bersih. Guys, guys. Masuk bersih. Jenis bersih. Masuk bersih. Okey, Ustaz. Okey. Okey ni guys. Ni. Masuk dalam tu ni. Dapat. Masuk dalam tu ni. Cepatlah boys. Okey, berat lihat. Okey, siapa yang dah masuk angkat tangan? Bagus, air raya. First. Bagus. Ryan, buat dulu. Sini kamu pergi ni, pergi ke gambar ni. Ada gambar, Ada tak Ustaz,
Okey, dah siap belum? Dah siap belum? Abang tak dapat sama apa? Dah siap belum? Tangan semua. Okey. Cepat. Dah siap belum? Okey, siapa dah masuk? Okey, siapa dah masuk? Pergi ke gambar. Okey, pergi gambar. Ada gambar yang bagi. Saya ada Ustaz. Ada gambar? Ada tak gambar semua? Ada tak gambar? Bagi sebabal. Nampak ada Ustaz. Banyak. Dah. Okey, semua dah ada. Ada gambar ke dapat gambar apa? Dia cakap boleh jadi. Dia minta ni. Tak. Ustaz dia tak boleh. Tak apa, tak bagi 5 frame. Tak apa banyak Ustaz. Why macam Bagi tak apa. Okey, macam ni. Okey, saya nak kamu semua. Okey. Setiap kumpulan ambil satu-satu ni. Boleh Ustaz. Kumpulan A membuat kenduri dalam masjid. B tidur di masjid. C kadang-kadang misi di masjid. Okey, dan last kali berniaga dalam masjid. Buat. Agama analisis lah, analisis. Boleh tak kita mau kenduri dalam masjid? Fatwa ke apa ke? Fatwa disposal. Cepat boleh. Jadi bagaimanakah adab? Ini adab kita membuat kenduri dalam masjid. Okey. Bolehkah kita tidur dalam masjid? Boleh ke? Kamu analisis boleh tak tidur dalam masjid? Okey, tengok fatwa. Okey, fatwa ke hukum ke dalam internet kepada Jabatan Mufti boleh? Dengar semua. Boleh semua? Ni apa lagi diskusi ni? Apa buat di sini? Apa semua gue salah lagi? Okey, kamu kena analisis isu tentang barang kes ni. Okey. Apakah adab yang dilanggar? Apa di sini tadi? Cikgu. Dalil asli. Dan dengan penyelesaian terbaik dan hikmah. Ini. Minggi waktu Pergi buka segera cek ini tanya. Astagfirullahaladzim. Boleh tak? Cek kita boleh cek ini. Okey. Kamu ada
Ruangan solat semasa jemaah beriktikaf. Apakah adab yang dilanggar ataupun hukumnya? Selain buat apa? Dating. Selain buat apa ni? Tak buat gambar, bukan CGPT je. Gambar nampak tu. Setakat ni tiada statistik rasmi dekat Malaysia kanak-kanak Malaysia Okey, jap. Dah ada jawapan? Ha? Dah ada jawapan ke? Tadi saya cakap tak ada statistik pun. Jangan terfikir ni sekarang cakap lagi banyak. Okey, kamu pergi dekat sana. Kat sini. Sini. Kamu. Nama apa nama? Sini. Kamu sini. Kamu di sini. Kau jaga kuat-kuat. Kau jaga kaki benda ni. Ambil air pegang kamu tu. Baca. Baca. Expect tu. Okey, aktiviti pertama kita. Baca kuat-kuat. Saya daripada kumpulan C. Tajuk korang ialah kanak-kanak bising semasa dalam masjid. So berdasarkan info yang saya dapat, tak ada statistik rasmi di Malaysia atau masa yang mereka kadar kanak-kanak bising dalam masjid. Okey, bagus tangan semua. Okey, next. Okey, kita ada pukul berapa? Pukul 11. Okey, next. Kumpulan. Okey. Kita next. Apa? Okey, perbahasan berfoto. Saya nak 3 kumpulan pencadang dan 3 kumpulan pembangkang. Siapa yang boleh kat sini? Ya, saya nak kamu yang baik. Kamu dengan ni pihak kerajaan ke pihak apa ni? Pemangkang. Kerajaan. Ni kerajaan ini? Kamu kerajaan ini? Pembangkang. Saya ikut baik. Kerajaan. Ini kerajaan. Baik, okey, kamu kerajaan ada pembangkang. Pembangkang. Orang kerajaan, Okey. orang pemangkang. Okey, boleh. Okey, jadi dulu. Jadi. Usul dia. Masjid sepatutnya menjadi pusat komuniti dan aktiviti dia bukan sekadar tempat solat. Apa? Aktiviti. Okey, kamu kena 2 hujah berdalil, 1 sanggahan dan menilai hujah lawan. Boleh? Siapa yang itu? Tanya apa? Kita sekarang buat kajian atas statistik. Pergi cepat. Jaga. Baik.
serius tak Allah. Pukul berapa sekarang? Pukul dah? Kau tak mana pangkal ni? Semangat pangkal! Kau pangkal! Sini, sini. Dah siap ke pangkal? Kerja dah siap ke? Cepatlah kerajaan! Biga. Ini misi pula. Usul pertama. Berikan kepada okey, masa tamat. Tikam. Okey, siap terbangkang. Kita kerja dulu. Okey, di sini kerajaan. Okey, sampai sini. Menghadap ke mereka, Okey. Bisa berjalan. Boleh bagi. Dia macam mana? Dia okey. Pembangkang daripada pembangkang. Kerajaan daripada Pakatan. Okey, teruskan kerajaan. Usulnya adalah masjid sepatutnya menjadi tempat pusat komuniti dan bukan hanya dah solat. Okey, teruskan. Belum pada Yang ni mas baik. dah selesai. Alah Ali. Memecahkan kata Inodun dan kita punya mukadimah mengatakan bahawa betapa puncak sebuah tamadun bukan terletak pada megahnya batu-bata, namun terletak pada kehalusan adab serta nilai yang dipeluk oleh rakyat ini. Maka untuk pada nilai itu, Dewan ini percaya masjid sepatutnya menjadi pusat komiti dan aktiviti kerja, bukan setakat tempat solat. Maka, memetiadakan sebanyak masjid tidaklah suatu kaum berkumpul di salah sebuah rumah Allah, masjid, membagi cerita Allah dan mempelajari bersama-sama, melainkan ketenangan turun kepada mereka, rahmat meliputi mereka, para malaikat mengelilingi mereka dan Allah menyebut mereka di hadapan makhluk yang berada di sisi lain. Ini menunjukkan bahawa hadis membuktikan bahawa masjid merupakan tempat terbaik untuk membina komuniti yang berilmu, berhalak dan saling menyokong antara satu sama lain. Kalau dalam keadaan masjid itu sendiri, keadaan yang berbahaya, bagaimana kamu menjaminkan keadaan yang suci? Kalau masjid itu berada di sana, keadaan Yang bermat. Mat. Kerajaan dua. Yang bermat. Yang pertama perlu menjelaskan bagaimana keadaan huru-hara di dalam masjid. Yang kedua, bagaimana masjid tempat yang tenang untuk kita solat boleh menjadi huru-hara. Itu yang kedua. Jelaskan.
Tidak. Jikalau ibu bapa bekerja mengawal anak-anak mereka dalam masjid ini, bagaimanakah keadaan dalam masjid itu harmoni? Boleh ke Walau bagaimanapun, dalam sejarah masjid telah mengharapkan beberapa kanak-kanak di dalam masjid itu sendiri. Bagaimanakah? Dalil yang Muhammad. Kalau bukan masjid apa lagi? Kalau bukan masjid surau. Diam dulu. Tarik balik. Tarik balik. Tarik balik. Silence. Ya, kalau bukan masjid apa lagi? Tengok apa lagi tak ada. Dom. Solat dalam diri boleh? Okey. Coba. Pegang bangkang. Itu pembangkang. Bangkang Datuk Seri. Persediaan Datuk Seri Tan Sri Zafran. Universiti Islam. Kita teruskan. Dewan dan saya muliakan sekalian, memegang kata-kata usaha kecil, perkara benar itu memang wajib. Tetapi, menafikan perkara yang benar ialah satu musibah. Maka, kita berkata kepada masalah pertama. Masalah pertama ialah pemila. Mereka nyatakan, tempat masjid sebagai tempat suci. Alright, komuniti didefinisikan sebagai mana-mana lapisan masyarakat ataupun daripada mana-mana agama. Maka, kalau semua komuniti berkumpul di satu tempat, maka kalau ada orang Kristian atau orang dia berada di masjid, adakah itu didefinisikan sebagai suci? Itu yang pertama. Yang kedua, mereka sendiri menyatakan melalui hadis yang mereka dah tunjukkan dalam bila tempat surah ini ialah satu tempat untuk mendirikan komuniti, bukan menjadi pusat. Itu masalah kedua. Masalah ketiga, mereka menunjukkan kalau bukan masjid apa? Tuan apa kata itu untuk membacakan untuk membina satu tempat pusat Dewan Rakyat dan sebagainya, maka itulah tempat yang kami tuju. Maka kita bergerak kepada perbincangan. Dengan hadirnya masjid sebagai pusat komuniti, dia tidak wajar dijadikan sebagai satu pusat. Hal ini kerana dengan hadirnya sebuah komuniti menjadikan masjid sebagai pusat komuniti, dia definisikan sebagai rakyat Malaysia dari semua lapisan agama dan bangsa. Maka dengan hadirnya komuniti ini menjadikan masjid sebagai pusat komuniti, dia memang tidak wajar. Maka dia saja. Masjid ni bukan pusat untuk masyarakat kan. Yang orang kata ada orang India, ada bangsa, ada agama lain boleh duduk kat masjid. Tapi masjid ni memang dah asli untuk orang Islam. Takkan orang Islam yang duduk kat polis, takkan orang Islam yang duduk kat tempat agama lain yang sembahyang. Yang orang kata pusat masjid ni jadi pusat masyarakat. So kadang-kadang ada bangsa lain, agama lain yang datang kat masjid. Yang Muhammad baru cakap tadi. Jelaskan? Domet, maksudnya orang sudah bercanggah yang berhenti. Pusat komuniti ialah satu pusat. Saya ulang, pusat. Kerana dalam pusat, maksudnya semua masyarakat ini halang daripada orang bukan Islam untuk pergi kepada orang yang kerana ialah satu pusat. Itu orang. Maka, tambah betul-betul, tambah mikir, saya mohon untuk sini salah. Pernah tak kamu nampak orang India masjid? Saya nampak ramai je. Pergi kalau masjid Putra tu, dia Muslim, sebab apa? Kita tengok masjid Datuk, tengok dia makan dia. Siapa masjid? Ubah warna merah dia tu. Sebenarnya tak masalah sebenarnya. Tapi kita kena ikutlah etika tu. Okey. Dengan pakaian yang untuk aurat semua. Boleh tak? Okey, teruskan. Kita terus pada aktiviti
3. Kita dengar nama ini. Okey. Last ialah projek. Okey, saya nak kamu buat satu projek. Projek mengimakan surau Sultan Al-Aqsa. Okey. Saya nak kamu buat, kamu bina plan. Bina plan. Okey, ikutlah kamu cek aktiviti ke apa. Saya nak plan tu ada pengukuran kejayaan, sumber, sasaran, jadual, aktiviti. Boleh tak? Kamu nak buat apa? Program apa? Projek aktiviti ni kamu bentang kamu punya plan. Poster boleh poster. Poster untuk plan mengimarahkan surau Sultan Al-Aqsa. Okey, plan yang terbaik ke mana untuk mengimarahkan Sultan Al-Aqsa, boleh? Boleh semua? Nama baik saya buat. Memperluaskan kawasan. Okey, yang pertama, saya nak kamu bagi nama program kamu. Okey. Yang kedua, berikan objektif program. Okey, kumpulan sasaran, senarai aktiviti, jadual, sumber diperlukan, pekerjaan dan pihak yang terlibat. Okey semua? Boleh. Ya, tak boleh? Boleh. Okey, berikan aktiviti kumpulan kena ada nama program. Kedua, objektif program. Okey, ketiga, kumpulan sasaran. Yang keempat, senarai aktiviti. Yang keempat, jadual. Yang kelima, jadual. Keenam, sumber diperlukan. Ketujuh, petunjuk kejayaan. Nama program. Kedua, objektif program. Ketiga, kumpulan sasaran. Keempat, senarai aktiviti. Kelima, jadual. Keenam, sumber diperlukan. Ketujuh, petunjuk kejayaan. Dan ke-8, pihak yang terlibat dalam melaksanakan aktiviti ini. Okey, tak apa. Guna bantuan pertolongan AI seperti saya tulis, saya benarkan kamu guna. Petunjuk kejayaan dan pihak yang terlibat bagi menjayakan plan kamu ni. Plan kamu macam mana kamu nak pertimbangkan masjid surau Sultan Al-Aqsa, macam mana? Letak iPad setiap duduk. Saya akan gambar meletakkan di setiap bucu masjid Mekbu. Berapa dana yang diperlukan? 1 juta ribu. 1 juta dolar. Contoh dia. Tengok semua. Nama program. Memajukan surau. Setiap bucu 1 iPad. Setiap bucu 1 iMac. Itulah. Kamu buatlah. Bagaimana kamu nak mengibarkan masjid? Saya akan memaparkan setiap hari cerita anime. Kalau Popo. Oh yes, kalau Popo. Yes. Ini Popo. Abang yang beli. Kita semua. Tengok tak kerja ni. Okey, kamu buatlah. Okey, ni. Jangan plan kamu nak main masjid ni. Kamu ada kerja lagi dah. Kamu buat apa ni? Apa ni? Makan. Kalau petang, jadi tak?
Semua orang dari pusat. Kau pergi kat Merah. Sini. Ini kamu. Dah siap ke belum? Belum ke siap? Apa? Ada tak? Kumpulan lah. Anda dah buat. Tengok Acemat. Bagus. Buat admit lagi. Masih pendidikan Islam. Apa ni? Apa tu transformasi? Cepat! Cepat! Ni buat apa ni? Tengok sini. Ha? Buat apa? Projek syukur kami saya akan mewakilkan diri saya untuk merotan semua murid. Saya akan mewakili warden untuk merotan setiap murid. Untuk apa? Untuk mengibaratkan masjid surau. Selaku ketua BES, saya akan melantik imam Acemat untuk melakukan azan di setiap dom. Satu Acemat, satu surau. Apa? Kalau azan ni siapa? Ikrar. Mana ni dah siap belum? BSM. BSM nampak nombor satu mama. Ya. Nombor 9. Tapi jangan kita yang satu. Betul tak? Betul tak? Okey, baju lah macam tu Lina. Okey, bentar. Tangan bentar. Okey, jangan malu, jangan malu. Okey, jangan malu, jangan anxiety kat saya. Okey, jangan malu, jangan anxiety. Tak perlu malu macam saya kuliah. Tahmin ingat Tahmin? Tipu ceramah agama itu pun tidur semua. Kenapa nak saya gambar dia? Saya berusaha untuk mendengar tapi saya tertidur. Apa hal ni? Tak saya sengaja. Saya akan memetik setiap nama di kelas 2 kita untuk memberi ceramah setiap hari. Memberi ceramah di setiap blok. Cepatlah, asal korang tidak ada ni guru sudah tu. Boy, jangan kerutas tu. Kenapa ya? Oh, tak. Kenapa?
Jangan maju. Cepat dah. 5 minit lagi. Cakap dia ni bagi dia tengah ni cakap dia. Cakap yang mana? Oh, sini. Kemudian kali ini sebagai sini cakap. Pihak kerajaan. Pihak kerajaan. Kami telah mencadangkan aktiviti harian yang akan dilakukan. Semangat sikit boys. Saya tak tahu macam mana cakap Ustaz. Ustaz Baca dia. Bagi baca dia. Aktiviti solat dua berjemaah. Jadual pelaksanaan setiap hari persekolahan, pelajaran murid dan guru, surau, imam, sejadah, Mas Dadah. pengukuran kejayaan kehadiran sekurang-kurangnya 80% murid Islam. Suatu aktiviti bacaan yasin dan tazkirah setiap hari Jumaat, murid sasaran murid dan guru Islam, umur Al-Quran, buku yasin dan bahasa suara, pengukuran kejayaan, penyertaan lebih 50% dari sisi murid bertambah baik. Aktiviti kelas pandu air. Setiap Ada ramai tinggal ni. apa lah tinggal. Ustaz, kita orang pula Ustaz. Okey, usul kamu ditolak. Usul dia. Yeah. Hadiah. Okey, next. Cepat Seth. Man berada di atas dan saya ingin present program di surau kami. Okey. Nama program? Jadi program kami adalah program belia. Belia. Ya. Program dia mantap. So program ni basically untuk semua orang lah. Dari semua 13 hingga 35 tahun. Termasuk yang tidak balik. Betul tu. Dan semua dengan yang berbuat. Ya, belia je. Warga mas tak payah. Tapi warga mas tu tengok mobil juga. Ini warga mobil di langsung dengan ibu. Semua. Jadi dalam program belia ni dalam program belia ni ada banyak aktiviti menarik. Contohnya Apa objektif dia? objektif dia nak pastikan dengan moto subuh kami mobil. Subuh kami mobil. Subuh kami mobil. Subuh kami mobil dengar tak mai. Baik. Okey. Jadi objektif dia untuk mencapaikan target moto subuh kami mobil. Subuh kami mobil. Sabar. Jadi dalam program ni dalam 3 hari akan ada satu batch akan tidur satu sekolah. Macam waktu apa yang kita gini. Ustaz, kita boleh elakkan. Kita boleh elakkan sodom. Solat dahulu. Solat. Solat dan sajas tu tak tahu lah. Okey. Solat rata-rata tengok kali dia. Antara orang yang biasa buat macam tu, Syiraz. Mengaku. Why? Apa? Mana datang? Mana jangan peluk kain dia. Astagfirullahaladzim. Apa tu tujuh ni? Kamu tahu tak? Antara bukti antara macam kita ni munafik apa? Kita tinggal solat. Solat subuh. Cara munafik sampai jemaah. Itu tanda pertama.
Okey, teruskan. Okey, ingatlah bahawa Ustaz Muhammad pernah berkata, orang yang tidak solat ini lebih teruk daripada syaitan. Sebab apa? Sebab apa? Sebab kita tidak. Solat. Jadi, Okey. Kerana kita melanggar perintah Allah. Ya, jap. Jadi dalam program belia ni, contohnya aktiviti dia satu batch akan kerja satu sekolah. Contohnya esok esok form 3 diorang kerja satu sekolah. Lepas tu diorang akan sempur satu jam. Contohnya jam A13 atau B18. B18 tu kena halau dengan yang ada seorang keluar. Okey, jadinya program ni ada peraturan ketat. Maksudnya kalau kita satu batch tu kerja satu sekolah, form 5 tu tak ada nak marah. Yes. Lepas tu yang baik juga, dia kena bermula daripada blok C. Oh yes. Sebab kalau kita blok B awal, nanti akan ada seorang yang mendekati hujung. Blok tu dalam bagus, sebelah dia hati tu. Tak bisa, kita ni tahu-tahu lah. Zabah bila 18 dua cerita. Tak lah, hari tu lah saya nampak apa? Saya nampak macam dia orang guna apa? Muas yang sihir yang lari tu. Audio, aduh, macam mana ni? Oh, rumah lain. Wah, ya. Apa? Kenapa besar tu? Okey. Jadi dalam program ni kita dapat mencapai untuk kita sebut peraturan pembantu sekarang ujian kelas Usul itu ada. Jadi Ustaz dalam pembawaan kita orang akan pastikan benda ini tercapai. Bagaimana? Dengan program ini, program dia. Buat macam mana? Buat macam mana? Satu batch akan pergi satu sekolah. Contohnya kalau dia orang buka gini, dia capai. Kalau dia orang buka voice macam beri lah. Kalau tu buka jangkas lah. Kalau kamu kucing macam nampak. Okey. Tak bisa, tapi cerita langsung tau. Jadi cerita satu. Okey, itu saja dengan kami. Terima kasih. Mulai tu saya. Macam orang yang usul di ke? So, Di tu? di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Betul lah, betul lah. Saya kau. Okey, okey. Akan hijau. Kepada dua kumpulan kena membentangkan satu pelan yang amat Baik. sangat-sangat memuaskan. Okey. Jadinya okey, apa yang kau dapat hari ni? Kita tak dapat apa-apa. Baik. Dapat apa? Dapat main game bola. Dapat main game FIFA. Okey, senang-senang bagi kamu. Okey, tanya kamu. Bolehkah kita melangkah? Bolehkah kita melangkah ke masjid kaki tengah? Okey, kaki tengah ada, kaki ke? Okey, kaki mana yang kamu? Kanan. Sambil Baca. doanya adalah Astagfirullahaladzim. Okey. Kita melangkah keluar masjid kaki kiri. Okey, bagi tengah ke? Okey, kaki kiri dengan melapaskan keluar masjid dengan doa dia. Okey, main ni serta ni pagi. Okey, guys. Okey. Itu sahaja. Dan hari ini sahaja. Dan hari ini. Terima kasih kerana
Siapa melakukan lah? Pasal kita 4 Ustaz, bersih. Bersih. Saya bagi bersih. Saya bagi 4 bagi. Walaupun apa? Walaupun maju kat situ tadi. Aduh.